Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, dan hari ini adalah 27 Ramadan 1435 Hijrah. Merupakan malam tadi merupakan malam salah satu malam di mana kita mencari Lailatul Qadar bagi orang Islam, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengalami Lailatul Qadar. Kalau tak dapat ni, kita cuba lagi lah, baki 2-3 hari lagi, ataupun kalau tak dapat ni, kita berazam untuk mencari bertahun depan, insya-Allah. Jadi again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kepada abang-abang dan adik-adik yang cantik-cantik semua dan yang handsome semua. Jadi hari ini sebenarnya pagi tadi saya dah buat rakaman video, tapi menggunakan telefon pintar Hafiz. Tak boleh nak convert kepada YouTube. Sebab kerana saya tertinggal telefon saya, jadi lepas semalam Jumaat tadi saya ambil saya punya telefon. This is my very important reporting tools. I cannot be separated from it. So I'm using my own phone now to take the photograph again, to convert into the YouTubes for you all, for you all's handsome and pretties usage, insya-Allah. Jadi kita lihat masa ini kebanyakan pekerja-pekerja berehat, barbending men also berehat, dan kita lihat besi tinggal sedikit lagi untuk second floor. Maybe next week insya-Allah kita order lagi lebih kurang 60 atau 80 tan lagi. So briefly speaking, kawasan atas, kawasan keliling lift lobby telah dipenuhi dengan formworking and rebarring of the beam and slabs. Now dia merebak mengelilingi radially daripada inggris kepada igres kawasan mengikut laluan ni. Bangunan ini telah merebak kepada towards igres. Kita tengok scaffolding yang rapat-rapat disusun supaya dapat menahan beban yang menggunakan kayu yang saya rasa tak kita kena ambil berat. Kita kena ambil peringatan bahawa kita tak mudah roboh nanti apabila berat konkrit dituangkan kepadanya. Jadi kita kena rapat-rapat supaya dia tak patah dan sebagainya, dan apa-apa yang sewaktu dengannya lah. Jadi seberengkas kita lihat keliling dah mulai penuh, lebih kurang sekarang dah 60%. Kawasan daripada level 1 kepada level 2, ground floor ke first floor, dah dipenuhi dengan scaffolding, staging. Soon insyaAllah, tomorrow and maybe lepas raya, benda ni dah penuh ke atas. So saya katakan mungkin concreting tak dapat dijalankan sebelum 4 hari bulan atau selepasnya, 1-2 hari selepasnya, kerana kebanyakan driver lori yang bawa konkrit telah bercuti pulang balik ke Indonesia, dan kebanyakan lori driver itu daripada Indonesia. Jadi kita dapat tempahan tapi tak boleh nak deliver. Jadi insya-Allah kalau kita bernasib baik, 4 hari bulan kita boleh concreting, atau 1 hari selepasnya. So di belakang saya ni ialah bangunan main library dipisahkan oleh lingkungan budi, dan di depan saya ialah bangunan Faculty of Education di barisi ataupun dipisahkan dengan jalan ilmu. So nampak kita keliling ni anti clockwise daripada projek entrance tadi sampai kini, dan kita lihat banyak daripada beam, daripada kolom yang telah dikonkritkan 2-3 hari lepas telah di cap tu menunggu formwork untuk dipasang dan untuk dibuat rebar di dalam formwork tu nanti. Jadi jelas kelihatan di sana ialah bangunan Faculty of Economic and Administration. Nama besok bangunan itu akan ditinggalkan dengan bangunan ikonik Azman Hashim
Faculty of Business and Accountancy yang dulunya 2 tingkat, yang masih lagi retain yang asal 2 tingkat, dan di belakang sana Perpustakaan Peringatan Zabah sebagai dia punya background. Jadi insya-Allah sebarang ringkas itulah saja insya-Allah laporan saya ni sebagai site dari saya harian site dari laporan harian saya berkenaan dengan projek ini pada masih lagi di peringkat permulaan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, dan sebelum saya lupa, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Aid Mubarak ya akhi, ya ukhti. Semoga dapat menjalani hari-hari terakhir puasa ini dengan cemerlang dan dapat menjayakan hari puasa, hari kemenangan nanti insyaAllah dengan izin Allah, dengan penuh keberkatan. Dan juga kepada rakan-rakan yang bukan Islam, saya ucapkan salam muhibah, dan semoga you all also bersama-sama dapat menikmati keamanan yang kita ada di dalam Malaysia ini insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.